Assalamualaikum guys. Okey, hari ni saya nak tukar saya punya kapet kereta saya. Sebab kapet kereta saya tu dah teruk sangat. Nak tahu teruk dia macam mana? Ambil saya tunjuk. Okey, dia punya teruk tu macam ni. Tengok. Ini kapet yang saya pernah beli dahulu. Tak berapa tahun saya tak ingat dah. Dia dah berlubang macam ni. Sampai bila dah berlubang tu, pasir tu jatuh dekat kapet yang original ni. Jadi benda ni sebenarnya tak bagus dan dia mudah dah nak bergerak dan boleh mengganggu semasa kita memandu. Kalau kita nak brake ke, kalau kita nak tekan pedal minyak ke, boleh mengganggu mak. Mudah sangat lah. Jadi saya nak tukar kapet ni. Dah bocor ni. Dah bocor. Dah cantik lepas tu kita tukar dia dengan yang baru. Okay, jom tengok kapet saya yang baru pula. Apa kapet dan jenis kapet yang saya akan tukar nanti. Okay, kapet ni saya pilih yang berwarna hitam macam ni, kapet warna hitam ni. Dan saya tak nak lagi kapet saya tu dia memerangkap pasir ke debu ke apa, saya tak nak dah. Sebab kapet yang lepas tu dia memerangkap debu yang kadang-kala dia macam terlalu banyak debu kita tak perasan. Dia tebal sangat dan kita tak perasan ada benda kotor dalam tu. Dia terperangkap dalam kapet tu. Saya tak nak benda tu. Jadi saya pakai kapet jenis macam ni. Okay, jom kita pasang. Okay guys, sebelum tu kita kena kemas-kemas sikit lah. Kapet yang ni kita buang nanti. Kita buang tempat yang proper lah. Janganlah buang tepi-tepi jalan, marah orang. Okay, jadi kapet yang ni jangan dibuang. Yang original punya kereta asal jangan korang buang. Mahal, kapet yang ni mahal. Jadi jangan buang, kita bersihkan saja. Okay, kalau korang perasan di belakang ni dia ada tempat pelekat tau. Macam ni pelekat macam ni. Jadi ada dua dia bagi. Satu ni pelekat yang ni kita akan lekat dekat kita punya lantai kereta. Pelekatnya ni dia dah siap dengan dia punya selotip lah senang cerita. Pelekat dia dah ada. Jadi kita just fit dulu dia punya kapet ni. Fit dulu baru kita buka pelekat yang ada ni untuk kita lekat dengan kapet kita. Okey? Jom kita buat. Okay, make sure korang letak dia tempat elok mengikut rekaan bentuk lantai korang punya kereta. Okay, sekarang ni kalau kita tengok pun nampak macam terletak je, cantik je kan. Okay, jadi kita kedepankan sikit. Okay, nampak nice tu berbanding yang sebelum tadi, betul tak? Jadi kereta kita nak pandu hari-hari, kita mesti nak tengok kereta kita ni. Dan anak kita orang lelaki ni, kita macam nak tengok kereta kita cantik